Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Saya gembira kamu semua nampak ceria hari ini. Okey murid-murid, untuk hari ini kita akan belajar satu topik menarik, iaitu kata sapaan dalam bahasa Melayu. Wah, topik tu senang je kan cikgu? Macam hai ke, selamat pagi. Betul, tapi bukan sekadar ucapan tau. Sapaan formal seperti ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan juga adab kamu antara guru dan juga pelajar. Ia akan membantu untuk membuka komunikasi dengan cara yang sopan dan lebih teratur. Jadi cikgu, sapaan formal ni sesuai bila nak mula kelas ke? Ya, tepat sekali. Sapaan formal ni sesuai digunakan di awal kelas supaya pelajar akan lebih fokus, hormat dan juga bersedia untuk belajar. Hai semua, kamu semua nampak bersemangat hari ini. Siapa yang dah sarapan pagi tadi? Saya cikgu. Saya makan nasi lemak cikgu. Pedas tapi sedap. Patut muka dia merah. Bagus, janji perut kamu semua kenyang. Bila kenyang, otak kamu pun akan jadi lebih cerdas. Okey murid-murid, sapaan tidak formal ni cikgu gunakan bila nak wujudkan satu suasana yang santai dan juga mesra. Ianya boleh menarik perhatian kamu semua dan buat kelas lebih menyeronokkan. Betul cikgu, kalau cikgu cakap macam begini, kami rasa lebih rapat dan tidak takut untuk bercakap. Itulah tujuannya. Sapaan tidak formal sesuai bila guru nak menggalakkan pelajar lebih aktif dan berani untuk bersuara. Hari ni kamu nampak diam je. Kamu okey ke? Saya okey cikgu, cuma saya penat sedikit kerana semalam saya bantu mak saya. Oh, tak apa. Cikgu faham. Terima kasih sebab masih hadir kelas hari ni. Cikgu bangga dengan kamu. Terima kasih cikgu. Sapaan khusus kepada individu seperti ini penting supaya pelajar rasa dihargai dan diperhatikan. Apabila guru mengambil berat, pelajar lebih terbuka dan yakin untuk belajar. Jadi, sapaan individu ini sesuai bagi pelajar yang senyap atau pemalu, kan cikgu? Betul. Dalam kelas bahasa Melayu, ianya untuk membantu bina keberanian dan keyakinan untuk bercakap. Bagus semua. Cikgu bangga tengok kerjasama kumpulan ni. Adik kamu sangat kreatif. Cikgu, kumpulan kami memang terbaik. Bagus keyakinan tu. Tapi kamu jangan lupa bantu kumpulan lain juga tau. Sapaan berkumpulan atau motivasi macam ni dapat naikkan semangat pelajar. Apabila guru memuji dan beri kata dorongan, pelajar akan rasa dihargai dan terus berusaha. Saya rasa lebih bersemangat bila cikgu puji. Tak takut nak cuba lagi. Itulah matlamatnya. Sapaan motivasi sesuai semasa aktiviti kumpulan untuk menggalakkan pelajar aktif dan lebih yakin diri. Baiklah semua, kelas kita tamat dekat sini. Terima kasih semua atas kerja kamu hari ini. Terima kasih cikgu. Kelas hari ini best. Saya rasa lebih berani nak cakap sekarang. Itulah kuasa sapaan. Dengan sapaan yang betul, suasana belajar akan jadi lebih ceria dan hubungan kita akan lebih rapat. Dalam kelas bahasa Melayu, strategi sapaan penting kerana ianya dapat membantu pelajar berkomunikasi dengan sopan dan yakin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi minggu depan. Sapaan bukan sekadar ucapan, tetapi satu strategi penting dalam pengajaran. Melalui tugasan ini, kami sedar bahawa sapaan boleh menarik perhatian pelajar sejak awal kelas dan membantu guru mewujudkan satu suasana pembelajaran yang positif. Sebagai pelajar, kami belajar bahawa sapaan bukan sekadar ucapan tetapi satu strategi penting dalam pengajaran.
Melalui tugasan ini, kami sedar bahawa sapaan boleh menarik perhatian pelajar sejak awal kelas dan membantu guru mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Selain itu, sapaan berkumpulan dan motivasi dapat meningkatkan kerjasama dan semangat dalam kalangan pelajar. Apabila guru memberi pujian atau galakan kepada kumpulan, ia dapat membina semangat kekitaan dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kami juga memahami bahawa sapaan formal dan tidak formal digunakan dalam situasi yang berbeza. Sapaan formal sesuai di awal PDP untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan, manakala sapaan tidak formal menjadikan suasana kelas lebih santai dan mesra. Gabungan kedua-dua ini, cara ini menjadikan pelajar lebih selesa dan berani berkomunikasi. Hai, secara keseluruhannya kami menyedari bahawa strategi sapaan sesuai digunakan di dalam kelas bahasa Melayu kerana ia dapat menonjol nilai adab, hormat dan sopan santun dalam komunikasi. Sapaan yang ikhlas dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar serta menjadikan PDP lebih hidup dan bermakna. Sekian, terima kasih.